Hai semua, Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf ikhlas daripada hati aku zahir dan batin kepada sesiapa yang mengenali diri aku. Aku minta ampun, minta maaf guys. Yang mana kalau aku terkasar bahasa, terguris hati. Alright, di kesempatan inilah, sebab tahun ni aku tak dapat nak balik kampung. Tak dapat balik kampung, giliran aku bekerja. So apa boleh buat, kita redha lah kan. Apa, bagi Chan kawan-kawan kita yang tahun lepas diorang dah bekerja, tahun ni diorang cuti lah pula. Tak ada masalah untuk brother-brotherhood aku, untuk family aku. So begini lah guys, suasana KL lengang, tak ada apa. Orang semua nak pergi ke masjid. Nah tu, nak ke masjid untuk solat Aidilfitri. So aku on the way nak ke tempat kerja. So this is my short story dulu. Tak apa nak short dah aku rasa. Alamak, jalan dia kacau lah. So dengan kesempatan inilah aku minta ampun, minta maaf guys kepada sesiapa yang mengenali aku. So apa jamuan, apa lauk pauk. So diharap semua gembira. Dan Ramadan kali ni semua berpuasa dengan jayanya. Oh, geng-geng ni dah pergi solat Jumaat. Solat Jumaat, solat Aidilfitri. Ya Rabbi. Begini lah guys, suasana pagi raya. Subhanallah. Aku respect betul lah warga asing. Diorang punya, walaupun diorang berjauhan dengan family, tapi family yang diorang baru diorang jumpa kat sini, brotherhood diorang kuat. Diorang support each other. Aku respect tu. Sanggup tinggalkan keluarga jauh, tinggal anak bini jauh, tinggalkan mak bapak jauh, datang Malaysia nak bekerja. So pada saudara-saudara seagama aku yang bukan warga Malaysia, yang bekerja di Malaysia, selamat Hari Raya. Minta ampun, minta maaf. Semoga kalian dimudahkan urusan dunia dan akhirat, dilimpahkan rezeki untuk keluarga. Okay geng, sampai sini saja ucapan aku yang ringkas, yang tak berapa nak ringkas ini. Sebab dah sampai tempat kerja. Ni pun parking tempat kerja aku. Yang mana kenal lah. Alright, sekali lagi aku ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin, tulus ikhlas daripada hati aku. Bye bye guys.